100. 100. Tak ada. Tak ada stiker. Nah, ni ada. Mana ada? Kat situ pun ada. Dia cukup kuning ke apa tu? Nabati ya. Tu lah. Ni lah. Kiri. Oh, ni Julis. Peanut butter lah satu. Ni lah. Okay. RM2.60. Ni tak ada. Ni ada. Mana? Ni ada. Mana jalan Datang. oh. Cheesy crackers. Cheesy crackers. Mana? Ni. Mana? Ni. Crackers. Oh. Sebelah sana. Ni lah Jiman ni. Kita cakap. Ada bersambung. Bersambung ni juga. Ada ya. Dalam. Ni ya. Tapi tak ada sumbangan. Nanti nak kira Nampak susah. lainnya. Ni ada. Ya? Nabati. Nabati. Kan? Ini boleh. Ni kan? Sebab kering dia tak. Ada tak? Ni? Dapat. Sedap je. Ini tiger. Dia nak tiger. Boleh. Ya. Pacuk lagi. Pacuk. Pacuk sebelah depan gula tadi. Mana ada? Tak. Tu. Berapa ringgit ni? 26. Semua 26. Apa? Tak ada. 2. Kap nak kap? Nak. Yang Nak. Ini lah pilih yang mana satu. Suka tom yum. Sini suka tom yum. Tom yum. Okey, tom yum 2. Tom yum bawah tu apa? Kari tu. Hot kari. Hot kari. Kap kari. 1, 2. Satu kaki lah. 2 lah. 2 lah. Kita pusat tu.
Spicy marinate. Tepung. Marinate. Betul. Marinate ayam. Oh. Kecil ni pula RM2 ni. 26 lah. Dua. Oh. Okay, 66. Apa? Lagi 66 ringgit. Banyak ke? Makanan dia. Ni tak ada. Mana ada? Spaghetti pun ada. Oh. Hmm. Spaghetti RM2. Satu cukup. Satu cukup lah. Tak tengok brand. Hmm. Dah. Dah. Rempah. Itu madu tu. Kalau madu makan tak ada pula. Tak ada. Buat kek. Tak ada pula. Ini ada. Bihun. Ya, tak ada kan kat rumah? Bihun tak ada kat rumah. Haa. Vietnam. Bawang goreng. Cep. Buat sini. Bawang goreng. Okay. Barang-barang yang manis-manis dia tak kasih. Susu. Ha. Oops. Yang ni mustard mayo boleh buat ayam punya sandwich. Sudah kan? Honey mustard. Manis-manis pedas lah. Thousand Island. Thousand Island. Ni yang pedas. Mayu pedas. Oh. Mayu yang tak pedas tu kat sini. Okey. Dua. Dah. Tahu? Tak ada. Mainan tak ada. Dia ada makanan-makanan. Yalah. Mungkin buku ada. Tak ada. Sabun ada. Kita guna shower cream. Dia tak boleh 5 kilo basi, tak boleh terus-terus kan? Kena kurang sikit. Tak boleh lebih. Tepat-tepat je lah. Tepat-tepat boleh lah. 98 20 sen ke 99 20 sen. Ya, masih lah. Kau kau benar tu saja.
Dia lagi 53. Dia nampak sardin tu. Sardin. Macam sebelah tin sana. Pusing-pusing dulu. Nanti baru Balik. Yalah, macam tu lah yang hari tu bagi beli dekat MSK. Lepas tu masuk lagi sekali beli yang biasa. Dapur-dapur, barang dapur tak ada lah. Barang makan. Tahun depan ada lagi bulan 2 katanya. Kata kini ambil dia masuk lagi kereta. Tepung tak? Tepung tak? Tepung jagung. Pulut susu. Apa tu? Pulut. Pulut susu. Buat pulut. Kenapa nama susu? Dia cepat masak. Oh. Dia lembut dah. Dua. Lagi. Ini ketupat. $45 lagi. 45 lagi. Pandai macam gula, santan, dia packing kecil-kecil yang memang harga RM2.60. Jadi orang beli. Tapi dapat yang RM2.60 lah. Dia punya kuantiti dia. Dah, jalan. Ya. Makaroni. Okey, baik. Tu ada ke? Tak ada. Tak ada. Oh ada. Sedap. Sedap juga. Dah tengok. Mungkin nak pusing lagi. Itik tak ada. Tak ada. Alah, ni sedap. Singapore laksa. Bawah tu aja ada, yang atas tak ada. Tu je. Bisa buat kunyit, buat ketumbar. Ya. Habis apa? Kacang habis berapa?
Sardin. Sardin. Navy tu. Mana? Oh. Ya, Milo tak ada. Milo. Sebelah tak? Jajan-jajan tak ada. Dia tak galakkan. Kerajaan tak galakkan makan jajan. Ini lalu Dah. Jajan. Jajan tak ada. Dia punya ni bunyi gini. Ya. Kan? Samasin. Dua. Tuh. Oh. Jajan tak ada. Tempat makanan dalam tin tak lain ke? Oh, situ je lah. Tak ada sardin-sardin Apa tu? Oh, ada. Tapi tak ada stiker. Stiker tu untuk yang jagung sahaja. Saya tanya adik tu Dek, maaf dek, yang ni ada ni ke? Mai kasih ke ini? Oh, ada. Ada Oh, dia dekat dalam ni lah. Oh, okey. Terima kasih Empat. Oh. Terima kasih. Sorry. Apa tu? Oh. Tiga. Oh, Maggi ya? Dia Maggi ya? Oh. Tinggal RM9. Satu lagi barang habis. Habis. Dah. Tinggal RM1 tak boleh. Okey, siap. Oh, tapi nak kena beli beg tu. Beli lain. Oh, beg tu beli lain.
Sekejap nak cari bag. Okey, dah habis bayar dah. Bag ni kena beli sebab dia tak ada sumbangan mai kasih. So barang-barang ni lah yang kita dapat. Tapi ada dua tiga barang yang ditolak, tak boleh nak pakai mai kasih. Sedangkan masa kita pilih tu ada stiker mai kasih. Jadi cashier tu pun macam bising lah. Dia kata dah pesan dah dekat budak-budak tak tahulah pekerja dalam sales assistant kan yang atur-atur barang, kenapa letak kat situ semua. Dia pun kata mungkin ada customer yang tak nak tapi letak balik kat tempat yang ada stiker. Jadi saya cakap takkanlah satu barang yang sama banyak gitu salah letak kan. Mestilah salah sales assistant yang susun barang kan. Gitulah cabaran yang kita dapat lah, yang kita hadapi kalau kita pakai mai kasih dekat Eco Shop, kedai RM2.60. Alah, biasalah kan, nak dapat sumbangan kerajaan nak kasih, kita ambil lah. Tapi ada beberapa rintangan yang diorang kena baiki lah kan. Well, itu je lah pengalaman yang kita nak share kan. Okey, terima kasih Kita jumpa di lain video. Assalamualaikum dan jumpa lagi.